aku Ahmad Syaputra bin Abdul Rahim, lahir daripada Pahang. Start tahu kedil ni berusia 2 tahun. Sebelum tu ayah ingat saya ni normal. And after masuk 2 tahun tu, ayah tengok pelik, nampak pelik lah. Kenapa tak nampak macam normal kan. Didapati ada perbezaan dari segi fizikal. Dia nampak sampai sekarang kan. Ayah family saya pun terkejut sebab dalam family saya tak ada orang kedil. And saya orang pertama yang kedil. Itu yang kita melalui pemeriksaan di hospital kerajaan setiap bulan. Time sedar tu, of course lah kan, tak expect di kedil macam orang lain. Macam nak pergi luar ke apa ke, of course lah POV orang akan pandang kita lain, tak macam orang normal. Bagi kami sekeluarga, alhamdulillah, itu pemberian Tuhan. Pemberian khas, panggil istimewa untuk kita. So dengan apa yang kita terima tu, kita sayang. So kita jagalah seelok-eloknya. Perangai dia ni dia macam orang biasa juga. And then dia mendengar cakap kata-kata mak bapak lah kan. Especially mak dia lah. Mak dia memang selalu buat whatever dia buat yang tak betul tu, mak dia memang membebel lah satu hari kan. And then si Ahmad Saputra ni dia punya perangai, kalau you over sangat, dia akan kecil hati. Bila dia kecil hati, dia merajuk. Okay? So, as a parent, jangan over sangat. Kadang-kadang parent ni, bila dah hangat-hangat, dia terlebih sikit. Kan? So, as a parent pun, yang penting, tu kontrol jugalah. Yang baik, baik. Yang tak baik, you tegur. Bila tegur tu, jangan over sangat. Kontrol sendiri. Kan? Memang kita tahulah anak kita kan, macam mana perangai dia, apa dia suka, apa dia tak suka. Sikap dia tu, saya nampak sewaktu saya kawan dengan dia ni, dia kalau dia nak sesuatu tu, dia pasti boleh. Contoh dia macam kalau main badminton, so kalau dia main badminton tu betul-betul dia main. Dia tak ada yang jenis apa, bila satu benda tu jadi, dia stop macam tu. Dia akan terus buat. Okay, ada satu cerita ni. Time tu aku tahun 1, aku sekolah dekat Kuala Selangor. And ada satu cikgu ni, dia tak suka aku sebab aku lain daripada yang lain. Mungkin layanan guru terhadap Ahmad sebab dia OKU mungkin berbeza. Dia tak suka aku sebab yalah aku kecil, kedil, lain. And then dia selalu, benda yang aku tak buat pun dia akan report kat mak ayah aku. Dalam kelas aku pendiam, tapi bila cikgu tu, dia cakap kat mak aku yang aku ni bising, nakal, selalu buat hal yang kelas apa semua. So nak masuk tahun 2 tu, sekolah kat sana juga, cikgu tu failkan aku. Kiranya dia nak cakap yang aku meniru lah, apalah. Dia tak nak bagi aku naik kelas sebab aku dapat result yang okey time tu, tahun 2 tu. Lepas tu sebabkan cikgu tu, aku turun kelas. Saya bukan pilih pun nak jadi macam ni kan. So ada sebab lah kenapa Allah jadikan saya macam ni. Persepsi orang mungkin berbeza lah kot, tapi saya rasa mungkin orang melihat Ahmad ni orang yang lain daripada diorang. So mungkin adalah yang mengatakan Ahmad ni dia kelainan upaya ke OKU dan sebagainya sebab keadaan dia yang kerdil tu. Sebab tu keluar di mall, kadang-kadang saya perasan mungkin
anak-anak atau budak-budak kecil, mungkin dia akan kata sebegitu. Dia akan kata Ahmed ni pendek, kecil. Sebab mungkin budak-budak tak faham lagi apa itu kelainan upaya kerdil ni terutamanya. Aku dah hadap apa orang panggil kecil, panggil kerdil, kena bully apa semua tu aku dah hadap lah. And sampai satu tahap benda tu aku dah rasa biasa lah. Cuma kadang-kadang tu tension lah juga bila orang macam hari tu aku tak ada mood ke, aku tengah down ke, lepas tu aku keluar nak ambil angin, and then all of a sudden ada budak apa panggil kecil, panggil gedil, lepas tu parents dia orang tak buat apa-apa. So aku macam terasa juga. Di situ saya boleh nampak lah diskriminasi terhadap Ahmed tu di luar masih tinggi lagi. Yang tidak baik itu biasalah. Bila pertama dari segi fizikal orang tengok lain macam. And then pengkritikan tu ada juga. Tapi kita tak ambil tahu lah benda-benda macam tu. So kita go forward, perbaiki. Kita tak nak terima yang tak baik tu. Pada ketika itu saya rasa lebih kuat lah sebab saya baru hadap ni yang benda kecil ni, tapi saya tak hadap lagi dekat luar. Contohnya nanti nak kerja apa semua kan, bila one day parents saya tak ada, tinggal saya seorang. So kat situlah saya kena kuatkan diri saya. Daripada yang bully itulah saya belajar something untuk kuatkan diri saya sampai sekarang. Kalau dari perspektif kerja pula, contoh bila dah kerja apa semua orang dah, kita dah ada pengalaman dulu orang bully macam mana apa semua kan. So dari situ dari dulu kita belajar tu, kita boleh kuatkan diri untuk sekarang ni. Itu yang kita buat. Kita bagi dia supaya dia lebih maju, upgradekan dia kan. So bila dia tu upgrade, bila dia maju, mana orang rasa malu. Itu prinsip pertama. Malu dengan kejayaan yang dia dapat. So kita maintain macam tu lah. Kita bagi dia kemajuan, bagi dia dorongan supaya dia boleh membawa diri, and then boleh berusaha diri seperti yang kita nampak sekarang. Bila Ahmad dilayan sebegitu, saya rasa dia membuatkan diri dia tu lebih kuat sebab saya tahu dia special, dia lain daripada lain. Itu yang membuatkan dia unik daripada orang lain semua. So saya rasa lagi didiskriminasi, lagi dikena, lagi dia kuat lah. Tu yang membuatkan dia lain lah daripada lain. Badminton ni, dalam sukan badminton ni baru lagi dia. Baru beberapa tahun. Dia mula daripada kolej dulu. Dalam kolej dia main-main dengan kawan-kawan kan. Selepas kolej tu ada jemputan. Ada jemputan ataupun ada pengambilan daripada yang kawan-kawan yang dia kenal tu tadi. So pengambilan untuk negeri mula-mula, untuk negeri. So yang mengambil tu peringkat negeri Perak. Kat situlah saya rasa it's like I have something, orang kata kelebihan dalam sukan ni. Dari situlah saya minat untuk bermain badminton sampailah ke tahap ni. Dulu saya pernah kata waktu saya kecil-kecil lah, saya pernah kata what if one day if ada rezeki that I can play in national team as orang Kedil lah. Tapi alhamdulillah hari tu dah tiba lah. Training penat lah, memang penat sebab coach anggap kita orang training ni as orang normal. Dia tak macam awak kecil, awak training sikit, awak kecil ke, awak besar ke, awak training macam biasa. So alhamdulillah dengan berkat training tu apa semua, dia dapat ranking nombor 3 lah.
So, bila dah masuk tournament kedua, dia dah dapat latihan luar, dia naik upgrade. Kita nampak dia upgrade naik ranking nombor 2. So, Kaming ni ada ranking nombor 3 lagi. Selepas nombor 3 tu, dia kena go to MSN, Majlis Sukan Negara. Majlis Sukan Negara untuk tournament di Dubai dalam hujung bulan 12. Saya rasa kagum lah sebab nak join sukan under kerajaan ni suatu benda yang orang kata ketat, memerlukan kualifikasi yang tinggi juga untuk join. Tapi Ahmad ni disebabkan semangat dia tu, dia boleh menyertai sukan Paralimpik. Apa rintangan yang Ahmad hadapi ni membuatkan saya rasa kagum sebab bagi saya kerdil dengan kelainan Ahmad ni yang boleh buat semua benda, mengapa saya yang orang biasa ni tak boleh buat lebih daripada Ahmad. Dengan dia punya fizikal dia tu yang kerdil, dia mampu berjogging, dia mampu berjogging macam orang biasa, dia mampu badminton, dia boleh masuk tournament. Sedangkan yang kita ni yang lengkap, yang tinggi, tak boleh nak buat macam dia buat. Baik, Johan jatuh kepada Ahmad Syahputra bin Abdul Rahim. Yang paling penting dalam hidup kita lah, saya nak suruh dia maju. Dia dah seorang anak saya untuk masa depan dia. Dengan keadaan dia macam ni kan, dia bukan Superman anak-anak lain. Kalau masa sekarang kami sebagai tak bantu dia, tak dorong dia, kita tak tahu masa depan dia boleh jamin ke tak. So dari peringkat sekarang lah, kita nak buat dia supaya dia akan nampak masa depan dia terjamin. Prinsip saya tu tadi, sayang. Saya korban apa saja yang saya korban untuk anak. Supaya ada masa depan untuk dia. Dia tak payahlah nak mencari sana, nak mencari sini. Benda dah nampak. Dah ada semua. Dia punya. Saya harap dia faham kan. Adalah yang mungkinlah ada yang saya ni bukanlah anak yang perfect kan. Kadang-kadang ikut kawan apa semua. So adalah masa dia orang marah-marah apa semua. So kadang-kadang ada isu apa semua dengan mak ayah. Tapi macam mana pun dia orang tetap sayangkan saya apa semua, support saya daripada saya kalau one day saya jatuh bawah, dia orang akan support saya untuk naik. Saya nak ucapkan terima kasih lah kat mak ayah saya yang never endless terima kasih sebab membantu saya untuk buatkan saya daripada saya tak kuat, daripada saya rasa lemah, daripada saya tak boleh terima yang saya kecil, sampai satu tahap saya macam anggap benda ni dah biasa lah.